Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga dengan menggunakan prinsip pertama. Okey, cari fungsi keturunan bagi lengkungan lah. Okey, prinsip pertama ni ialah dy per dx sama dengan limit ataupun had. Okey, delta x menghampiri kosong. Okey, di mana kita nak cari perubahan y per dengan perubahan x. So, kalau perubahan y, seperti biasa, okey, perubahan y ialah y baru tolak dengan y lama lah. Okey, y baru ni ialah f. Okey, x tambah dengan delta x tambah dengan f. Yang ni yang lama lah, fx. Okey, so kita tengok soalan dekat sini. Dia dah bagi pada kita y sama dengan okey, 3 tambah x tolak x square. Okey, so dekat sini daripada soalan yang pertama tadi y sama dengan fx lah. Y sama dengan fx dia dah bagi kat sini. So yang ni kita just gantikan sajalah. Okey, fx sama dengan 3 tambah x tolak x square. Okey, yang ni ialah y lama lah, y lama So, kena cari y baru. Y baru ialah f x tambah dengan delta x. Okey, sama dengan kita just gantikan 3 tambah x ni ganti dengan x yang baru ni lah. Okey, x tambah dengan delta x. Okey, tolak dengan yang ni kuasa 2 x tambah dengan delta x kuasa 2. Yang ni pelajar kena expand lah. Pelajar kena expand. Ataupun cikgu buang bracket je lah dulu. 3 tambah x tambah delta x. Okey. Tolak. So, yang ni kita expand dulu Kita expand. So, cikgu expand dulu. Yang ni x kuasa 2 tambah 2x delta x. Okey, delta x tambah dengan delta x kuasa 2. Okey, buang bracket dulu. 3 tambah x tambah dengan delta x tolak x square tolak 2x delta x tolak delta x kuasa 2. Kuasa 2 ni duduk belah dalam Okey, kuasa 2. So, yang ni ialah y baru. So, kita tahu kita nak cari perubahan y. Okey, y lama tolak y baru lah. So, cikgu salin balik. So, 3 tambah dengan x tambah dengan delta x tolak x square tolak 2x delta x tolak delta x kuasa 2. Kita tolak dengan yang baru kat sini. So, tolak. Cikgu buang bracket terus lah. Tolak 3. Dia sepatutnya kena buat bracket dulu So, tolak 3. Tolak x tambah x kuasa 2. So, dekat sini kita potong lah. Kita potong yang mana yang boleh kita potong So, x kuasa 2. So, tambah. So, settle. 3 tolak 3 habis. So, mana lagi x. So, tolak habis. So, yang tinggal kat sini lah. Okey. So, yang tinggal ni cikgu salin balik lah. Cikgu salin balik. So, delta y. Cikgu nak buat per dengan delta x So, per dengan delta x lah yang kita nak cari ni. Yang kita nak cari last ni. Okey. So, yang tinggal. Kat mana yang tinggal? Ni kat sini delta x. Per dengan delta x. Cikgu per dengan delta x semua senang cikgu nak potong. Tolak dengan 2x delta x. Okey, delta x. So, tolak dengan delta x kuasa 2 per delta x. So, kat sini potong Okey, bahagi akan dapat 1. Kat sini potong. So, akan dapat negatif 2x.
So, kat sini cikgu potong 1 So, tinggal dengan delta x. Okey, so kita aplikasikan dia lah. Cikgu nak cari dy per dx lah. Okey, dy cikgu bagi bawah lah. Dy per dx. So, kita nak cari limit ataupun had. Okey, delta x menghampiri kosong. So, kita salin balik 1 tolak 2. X tolak delta x. So, kat sini kita gantikan dia. So, 1 gantikan mana? Ganti kat sini. 1 tolak 2 darab dengan kosong. Tolak dengan delta darab dengan kosong. Delta x. Okey. So, cikgu akan dapat jawapan dia last sekali. 1 tolak dengan sekejap x. Mana cikgu tertinggal ni? Okey, delta x kat sini je kan kita ganti kosong. Kat sini tak perlu ganti ni 2x. So, jawapan akhir 1 tolak 2x. Okey, settle untuk soalan yang ketiga.